GS Mart diserbu kerana tidak mengikut harga pasaran sekarang. Pasukan kami telah datang ke lokasi untuk menyiasat tentang perkara ini. Menuju dengan lekas bertenang kalau ku disuruh. Kami menerima laporan bahawa GS Mart telah menjual harga di bawah harga pasaran yang ditetapkan oleh Black House. Laporan mengatakan harga tidak sewajarnya seperti di pasaran. Selepas siasatan, kami dapati dakwaan itu benar. Banyak barang di bawah harga pasaran telah dijual di sini. Jadi kami akan tangkap orang yang bertanggungjawab atas GS Mart. Jadi suspek utama yang bertanggungjawab atas premis ini adalah supervisornya. Jadi kami akan tangkap untuk tindakan selanjutnya. Mana you punya supervisor? Mana ya? Bawa. Sini. Kenapa ni? Kenapa ni? Saya mana tahu apa-apa. Tiba-tiba saya kena tangkap. Kan pelik tu. Apa hal ni? Awak ditahan Tahan apa pula sebab awak jual barang tak ikut harga pasaran. Mana saya tahu? Saya ikut harga bos je. Bos yang bagi harga promo. Ada bunyi. Tapi bos yang bagi promo. Asal saya pula yang kena tangkap. Jom, banyak bunyi. Ikut, jom. Ada mana-mana sikit. Tuan, apa ni tuan? Kata nak tangkap tuan. Tolong. Jangan rekod. Mana tahan ni? Harga murah. Itulah yang dikatakan dalam Ops.